Assalamualaikum, selamat pagi daripada tingkap Nur Permai. Matahari dah pun keluar, 6.40 pagi, cantik kan? Suasana sunrise kat di sebalik pokok sana. Inilah yang saya kerjakan pagi tadi di awal-awal pagi. Alhamdulillah. Ada 9 sebab yang satu tu tak cukup syarah, so saya buat satu petak besar lah. Mungkin petak besar ni sesuai untuk kangkung kot. Sebab kangkung kan selalu dia macam biji dia banyak kan. Jadi saya dah beli sekilo. Boleh tanam banyak sikit dalam petak tu dan boleh berbahagi, insyaAllah. Kita sasarkan pertanian ni untuk berbahagi, insyaAllah dia berbuah banyak lah. Pokok-pokok ni dia kena raikan. And then ada 8 lagi petak lah yang akan saya tanamkan. Saya masih menunggu non-woven bag saya untuk saya buat pokok-pokok. Pokok dah ada, dah sampai dah. InsyaAllah ya. Nampak kita rasa macam ada effort lah. Sebenarnya saya dah buat dah raised bed ni di depan dulu dalam video 2023. Tapi masa tu ada syarah tu digunakan untuk buat pagar. Jadi tak ada lah raised bed tu. Tapi tapak ni masih ada lagi dan ada dekat depan tu lah. Tanam nenas dengan tebu kan. Okey, itu saja. Selamat bekerja lah. Nak kerja dah ni.